Assalamualaikum. Salam. Bang, cendol terpuruh satu. Saya bagi abang durian pulut lah boleh? Ni pakai cendol terpuruh ke bang? Ya, saya turun bang. Bersih bang ni? Alhamdulillah, hari-hari kita orang basuh bang. Kita letak santan. Ni santan homemade lah. Betul. Santan buat sendiri. Special dia adalah dia punya cendol lah. Cendol lah. Cendol kita homemade, kita buat sendiri lah. Mana supplier ke? Ada bang, ada. Oh, boleh order lah. Boleh order bang. Baik bang. Ni cincau. Yes. So, cendol durian ni berapa ringgit bang? Cendol durian dia RM22. Kalau tambah pulut, just tambah RM1 je lah. Jadi RM23 lah. Jagung. Oh, ni jagung. Dia jagung. Jagung, kacang kan? Ada kacang. Standard lah kalau cendol mesti ada. Ni asking apa bang? Ni askim kelapa bang. Askim kelapa. Ya, buat sendiri. Oh, cantik bang. Yang special ni adalah durian eh? Ya, durian tu. Ni durian apa bang? Ayo ai. Ni apa? Ayo ai juga dia. Tapi dia beza sikit lah rasa dia. Tambah pulut lah. Pulut warna pink bang? Pulut warna pink bang. Nama dia cendol durian pulut. Harga dia RM23 lah. Ini chicken YB lah. Oh, chicken YB. Ya betul. Mula kita letak dia punya air lah. Dan air dengan mata kucing dia. Kacang. Kacang. Terus kita orang letak dia punya cendawan kering lah. Aci macam biasa lah. Kita tambah kelapa laut. Kelapa laut kan? Mau letak selasih lah. Ni selasih? Selasih. Apa ni? Buah kabung. Buah kabung. Cincau. Ni cincau kan? Ni cendol YB harga dia RM8 je bang. Kau rasa cendol lebih? Ni cendol pulut durian. Bukan, tak dapat. Tak dapat. Oh, bawah tak sikit. Uish. Gula merah ada pekat man. Chicken YB ni. Okay. Tengok sikit. Banyak siap bahan dia. Ni buah kabung ada. Semua golongan umur boleh minum. Memang sihat untuk berbadan lah.